Dah kita berada di zaman ni, apa persiapan dia Ustaz? Ni yang paling penting. Lebih penting daripada kita mendengar cerita-cerita Dajjal ni ialah apa persiapan kita umat akhir zaman yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bahaya sangat ke? Ya. Kerana apabila Dajjal ini muncul mengelilingi setiap inci muka bumi Allah ini, maka gerak kerja yang akan dilakukan oleh Dajjal pertama dan terakhir ialah mensyirikkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan faham tak? Itu sebab kenapa kesemua nabi termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berpuluh-puluh hadis, sehingga cerita tentang Dajjal ini menjadi mutawatir maknawi, maka Nabi pun bagi tahu beberapa senjata yang boleh diamalkan oleh umat akhir zaman, dan ia sangat berkesan kerana senjata ini diturunkan khas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membentengi umat akhir zaman daripada ribuan jenis fitnah dan juga bapa kepada segala fitnah, iaitu fitnah Ad-Dajjal, dan senjata itu ialah surah Al-Kahfi. Yang ni inti kepada ceramah malam ni. Ni saya sebut dah. Saya siap, takut terlupa. Ada 3 cara. Saya sebut siap. Ada 3 cara, 4 cara yang Nabi ajar. Tuan-tuan ingatlah elok-elok. 4 cara. Yang pertama, membaca surah Al-Kahfi ayat 1 hingga ayat 110 pada setiap hari Jumaat sekali. Itu cara yang pertama. Hari ni hari Jumaat. Bacalah bila-bila pun pada hari Jumaat. Pagi boleh, lepas zuhur boleh, lepas asar boleh. Tapi kalau lepas maghrib macam hari ni dah masuk Sabtu. Selepas maghrib hari Khamis, itu dah masuk Jumaat. Lepas maghrib hari Khamis, itu dah masuk Jumaat, dah boleh mula baca Kahfi. Selepas Isyak hari Khamis, itu sudah Jumaat, dah boleh baca Kahfi. Bacalah tuan-tuan. Tuan-tuan akan melihat bagaimana insya-Allah Allah Subhanahu wa taala menjaga diri tuan-tuan dan ahli keluarga tuan-tuan daripada belitan ribuan fitnah akhir zaman. Banyak tak fitnah akhir zaman tuan? Banyak. Ni Dajjal ke tak ni? Ni yang saya pegang ni. Ni Dajjal lah ni. Kalau tak pandai guna, dia jadi Dajjal. Ni handphone ni. Berapa ratus pasangan suami isteri yang bercerai setiap bulan disebabkan telefon ni? Banyak dah? Banyak. Ni ya, tuan-tuan sekalian. Maka fitnah tu banyak. Tuan-tuan nak rasa, siapa yang nak rasa bagaimana Allah melindungi dia dan keluarga dia daripada fitnah, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, amalkan Kahfi. Cara yang pertama, baca Kahfi seminggu sekali pada hari Jumaat, ayat 1 sampai ayat 110 sampai habis. 1. Yang kedua, baca Kahfi setiap hari ayat 1 hingga ayat 10. Mudah ya? Yang ketiga, baca Kahfi setiap hari ayat 101 hingga ayat 110. Ini cara ketiga. 101 hingga 110. Cara yang keempat yang diajarkan oleh Rasulullah. Keempat-empat ni hadis sahih. Bismillah. Cara yang keempat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah membaca doa selepas tahiyat akhir sebelum memberi salam. Fil alamin innaka hamidum majid. Ramai orang tak tahu. Allahu Rabbi, rugi besar. Rupanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengamalkan satu doa sabit dengan hadis yang sahih. Setiap kali Nabi salat selepas tahiyat akhir sebelum bagi salam, fil alamin innaka hamidum majid, Nabi akan berdoa. Doanya begini: Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat. 3 yang Nabi minta. Apa yang keempat Nabi minta? Wa min syarri fitnatil masihid dajjal. 10 tahun Nabi ulang doa ni. 10 tahun Nabi ulang doa ni. Kita solat maghrib tadi baca tak? Tak baca. Rugi kita.
Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, 1. Wa min azabil qabri, 2. Wa min fitnatil mahya wal mamat, 3. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal, 4. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita jadi imam pun boleh baca, kita jadi makmum pun boleh baca. Siapa yang tak sempat tulis, buka dalam internet, tulis doa Nabi dalam tahiyat sebelum beri salam. Doa Nabi dalam tahiyat sebelum beri salam. Naik insya-Allah doa tersebut. Cara yang kelima, yang ni tuan-tuan bakat buat. Saya nak pesan pun mungkin kali ni je yang terakhir saya main, wallahu alam main sini kan, sebab tempat banyak. Cara yang kelima yang saya sarankan kepada tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah semua pakat-pakat buat, iaitu setiap hari pagi dan petang baca surah Kahfi ayat 1 hingga 10 dan ayat 101 hingga ayat 110. Maksudnya 20 ayat. 10 ayat terawal surah Kahfi, 10 ayat terakhir surah Kahfi, 20 ayat. Kita buat ni tuan-tuan sebab nak ikut sunnah Nabi. Niat pertama hak tu, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niat yang kedua, waktu tuan-tuan beramai pagi dan petang tu, ya Allah, peliharalah aku dan ahli keluargaku dari fitnah yang begitu banyak di akhir zaman ini. Pagi tuan-tuan buat 20 ayat daripada surah Kahfi, petang tuan-tuan baca 20 ayat daripada surah Al-Kahfi. InsyaAllah sudah begitu ramai di kalangan jemaah, laki-laki dan perempuan, yang mereka amal sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Lepas tu mereka telefon, Ustaz, alhamdulillah kami lihat perubahannya. Allah tunjuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Nah, kalau Allah terima, masya-Allah. Kita nampak bagaimana Allah jaga. Tuan-tuan, antara fitnah akhir zaman ni yang lah yang paling besar. Internet, game ni. Kalau tak pandai guna. Berapa banyak suami dan berapa banyak isteri yang sampai umur 30-an, 40-an masih main video game dalam ni. Betul tak tuan-tuan? Main game lagi. Sampai tak pergi bekerja, sampai minta cerai.